Rumah ni boleh tak jadi dealer public gold ke susah? Ke macam mana sebenarnya? Assalamualaikum. Hai, nama saya Syazin Safina. Dikenali dengan Puan Safina. Saya merupakan seorang suri rumah dan saya juga menjalankan bisnes public gold. Bila Puan Safina start buat bisnes public gold dan kenapa? Pada tahun 2023. Pada ketika itu saya sedang sarat mengandung lah tuan-puan. Saya nampak sesuatu iaitu income boleh diwarisi. Kita kena daftar dulu sebagai penyimpan emas dan kemudian kita buat belian dealership lah. Cuma saya all out bila baby saya dah berumur 1 tahun. Faham. Sekiranya memang berminat dengan potensi yang income boleh diwarisi lah. Suri rumah kan. So apa cabaran terbesar lah bila buat bisnes ni sebenarnya? Of course cabaran terbesar ialah masa lah. Orang kata masa anak baby tu senang sebab dia tak pandai nak kacau kita lagi dan sebagainya. Bila dah besar tu lain pula. Tapi of course kita kena carilah. Semua orang ada cabaran yang tersendiri. So konklusinya, suri rumah ni boleh tak jadi dealer public gold ke susah? Ke macam mana sebenarnya? Boleh sangat. So sebenarnya tak kisah apa pun background kita. Sebab bisnes public gold ni tuan-puan sangat mudah. Kita cari kekuatan kita, lepas tu kita fokus dan dalam masa yang sama, saya sangat sarankan untuk yang berminat, bekerja rapat dengan kita punya introducer. Mereka dah melalui fasa yang kita lalui. So sebenarnya tak ada alasan lah, bisnes ni memang mudah. So buat siapa yang mungkin suri rumah dekat luar sana berminat untuk cari peluang jana side income sebagai dealer public gold, boleh sahaja komen emas dekat bawah. Nanti saya akan guide tuan-puan dengan sebaiknya. Bye-bye.